Bersama saya sekali lagi Cardog. Hari ini kita nak bercerita tentang Proton S70 Flagship X. Kita nak cerita kepada anda, kita nak berkongsi kepada anda sebuah kereta turbo yang berharga kurang daripada RM100,000 dan apakah features yang korang dapat jika korang memiliki ataupun membeli Proton S70 ini. Alright, so jangan lupa video ni jadi panjang tau, sebab saya ni dalam perjalanan daripada Bintulu nak ke Mukah. So kita layan, kita akan berkongsi kepada anda. Sambil korang layan tu, korang like, komen dan juga share. Boleh sih? Kereta ni kereta kawan saya, Meledek kalau korang kenal. Saya berpeluang untuk memandunya dan saya rasa macam not bad lah kereta ni. So rugi kalau tak cerita kepada korang apakah yang menarik dan benda yang korang kena consider bila korang nak beli kereta. So basically kalau korang beli kereta ini, korang akan dapat 5 tahun warranty, 5GB data package selama 5 tahun. Korang dapat 6 kali labor free, bukannya servis percuma tapi labor free. So 5 benda utama yang kita akan cover untuk review ini ialah kita nak cerita pasal dia punya seamless connectivity, kita nak cerita pasal dia punya youthful design, kita nak cerita pasal excitement memandu dia, kita nak bercerita pasal safety, dan kita akan cerita kepada anda dia punya luxurious comfort untuk kereta ini. Okey, untuk seamless connectivity, benda yang paling obvious korang kena notice ataupun korang akan notice adalah dia punya IHU, infotainment head unit dia ni 12.3 inci. Benda ni senang, korang nak control hujung jari sahaja. Apa sahaja yang korang nak adjust ataupun korang nak access, semua ada kat sini. Korang dah lalu tak jambatan nak pergi ke Jepak kat Bintulu ni? Korang tengok. So benda yang korang boleh adjust dekat sini dari segi setting, kalau korang nak tukar comfort ke eco ke ataupun sport mode. Lepas tu speed limit reminder pun ada kat sini. Setting yang very user friendly, nak adjust volume pun boleh, nak adjust brightness pun boleh kat sini. Alright, nak connect korang punya data ataupun phone. Lepas tu selain tu juga korang juga boleh access korang punya aircon pun dekat sini juga. Nak adjust dia punya suhu, nak adjust dia punya kipas. Benda ni korang boleh access kat sini. Ataupun kalau nak adjust aircon dekat sini pun boleh. Design yang sungguh menarik dekat sini. Dan saya suka sebab start stop button dia dekat tempat yang nampak, dekat sini. Most of the time kalau kita jumpa start stop button, mesti tempat yang kita tak nampak. Tapi dekat Proton S70 korang boleh nampak benda tu dekat sini. Selain itu, korang juga boleh kontrol kereta ini dengan menyebut Hi Proton. Open window. Hi Proton, it's raining. So korang boleh kontrol window, korang boleh kontrol temperature. Kalau korang nak buka benda ni pun korang boleh menggunakan voice command. So itu ada kat Proton S70 ni. And then kalau korang rasa macam korang tak ada data ataupun korang tak ada phone, korang boleh access map dekat sini juga. Dan yang menariknya, map ni korang boleh set juga dekat monitor depan anda dekat steering ni. So macam saya tengah set perjalanan nak ke pantai Kaladana dekat Mukah. So senang, tak payah kepala kita tu nak tengok sebelah sini ataupun nak tengok dekat sini, korang set je kat sini, mudah. Selain tu kalau korang nak layan online music ataupun korang nak layan online radio ataupun korang nak dengar Spotify, semua ada dekat sini. Juke Music ada, Spotify, Shook, ataupun nak check weather pun boleh kalau korang nak tahu status ataupun situasi ataupun keadaan cuaca terkini. Dan yang paling best dia, zaman sekarang kan, semua nak kena connect dengan phone kan. Kereta ni pun korang boleh connect dengan phone pakai Proton Link. Korang boleh access korang punya kereta. Korang nak start engine dari jauh pun boleh. Korang nak adjust aircon ataupun ada pelbagai lagi fungsi. So benda tu pun satu features yang menarik yang terdapat dekat kereta ni. Kalau korang nak charge kereta pun senang, tak payah nak berebut. Ada 5 charging port, 2 type C, 3 type A. So lagi best, satu dia buat khas, dedicate USB type A ni untuk kalau korang nak letak apa nama ni, safety camera korang. Alright. So satu type C dekat sini,
Okey, satu type C kat sini. Lepas tu satu type A dekat sini, dekat atas ni. Kalau dekat belakang ada lagi dua lah, type A dan type C untuk pengguna yang duduk dekat belakang. So kita baru cerita pasal seamless connectivity. Panjang lagi nak cerita ni. Kita ke babak yang seterusnya. Kita nak bercerita pasal safety features yang terdapat dekat kereta ni. So kereta ni dia ada 6 airbag, satu dekat steering, dekat tepi kerusi kita pun ada, dekat pintu pun ada, bagi mengurangkan risiko kecederaan sekiranya berlaku kemalangan. Untuk bahagian hadapan, kita ada safety features, antaranya adalah autonomous emergency braking, di mana kereta ini boleh berhenti dengan sendiri sekiranya ada potensi untuk berlanggar. Dan juga kereta ini ada forward collision warning. So maksudnya kalau ada orang melintas ataupun objek lalu, so dia akan bagi warning. Untuk bahagian belakang, dari segi safety pula, dia ada rear collision warning. Dia akan bagi warning kalau ada potensi nak berlaku pelanggaran dari belakang, dan pada masa yang sama dia akan menyalakan hazard light. Kereta ni ada. Kereta ini juga didatangkan dengan adaptive cruise control. Tujuan dia untuk maintain safe distance. Kalau korang cruise control, so dia akan follow kereta kat depan pada jarak yang selamat. So kalau korang nak activatekan cruise control tu, ada button dekat steering ni, korang activatekan. Lepas tu korang boleh set dia punya speed, dan untuk maintainkan jarak, korang boleh set kat sini. So korang boleh nampak kalau kita set dekat situ untuk jarak yang lebih dekat ataupun jarak yang jauh untuk kereta yang di hadapan kita. Untuk Proton, dia bukan sekadar ada adaptive cruise control tau sekarang. Dia siap ada intelligent cruise control. Kalau tadi dia sekadar maintain kau punya distance antara kereta kat depan, tapi selain itu juga dia ada fungsi, kalau korang activatekan intelligent cruise control tu, steering korang dia akan pastikan kereta anda berada dekat tengah-tengah lane. Alright, asalkan jalan raya tu ada line macam kalau korang nampak kat depan ni. Contoh saya activatekan sekarang. So korang akan tengok kereta ni dia akan kontrol perjalanan. Saya tak pegang pun steering pada ketika ini. Benda tu fungsi untuk long distance kan. So dia boleh, tapi pada masa yang sama korang tak boleh lah lepaskan tangan terlalu lama. Korang still kena pegang. Korang kena bagi sensasi yang kereta ni ada orang pegang, baru benda tu akan berfungsi. Kalau tidak, dia tak berfungsi. Dan untuk pakai intelligent cruise control ataupun adaptive cruise control ni, korang kena decide. Kalau korang nak tukar, kau pergi dekat setting, kau tarik ni ke bawah, kau pergi dekat setting. So korang pergi dekat ADAS, korang boleh pilih dekat cruise control function ni, korang boleh pilih nak intelligent cruise control ataupun adaptive cruise control sahaja. Kalau adaptive cruise control ni, dia takkan control kau punya steering, dia hanya control kau punya brake punya sistem je lah. Tapi kalau intelligent cruise control ni, dia akan control steering dan juga braking. Kereta ni kalau korang tengok untuk ADAS level 2 dia ni, dia ada kamera kat sini, monocular camera ni, dia boleh detect sehingga 150 meter. Dia ada radar juga. So fungsi lain yang terdapat dari segi safety, dia ada lane departure warning. Maksudnya kalau korang nak tukar lane, radar tu kat belakang dia akan check kalau ada kereta atau tidak. Kalau ada kereta, dia akan bagi korang warning untuk tidak tukar lane. So dia ada lane departure warning, dia ada lane departure preventive dan lane centering control. So benda-benda macam ni fungsi teruk untuk kereta yang bawah 100,000. Dia ada apa lagi untuk kamera ni? Dia boleh check traffic information. Kalau ada dekat jalan raya tu tiba-tiba ada sign, so dia akan tunjukkan sign tu dekat monitor depan korang ni. So kalaulah kau bawa lebih laju daripada sign tersebut, dia pun akan bagi warning. Dan dia juga ada lane change assist. Untuk lane change assist ni, dia akan monitor blind spot. Dia beza dengan lane departure warning. Yang ni kereta tu betul-betul dekat belah tepi, cuma kita nampak tak nampak. So dia akan assist kita, dia akan bagi tahu selamat atau tak selamat untuk korang tukar lane. Lepas tu pada masa yang sama, kadang-kadang bila kita nak reverse, kita tak tahu ada kereta nak datang ke dari kiri ataupun kanan. So dia ada juga rear cross traffic alert. Dan ini yang menarik, bila korang bawa di waktu malam, tempat yang bila tak ada lampu, mostly kita akan buka high beam, betul tak? So kereta ni dia ada auto high beam control. Bermaksud bila kau bawa more than 40 km per hours,
Lepas tu kalau ada kereta yang datang, so dia automatic akan low beam. Apa lagi yang korang dapat dengan sebuah kereta yang berharga less than 100,000 ni? Korang akan dapat tire pressure monitoring system. So tak payah nak fikir kereta korang ni angin cukup ke tak cukup ke, sebab dia akan info ataupun inform dekat korang bila angin dah tak cukup. Benda tu mudah. And then kalau korang tengok kat sini, kita ada electric parking brake with auto brake hold. Kita ada juga 360 camera. So kereta ni korang boleh tengok keadaan sekeliling. Kita ada 360 camera dengan 3D display. Especially kalau macam korang dekat traffic light, nak U-turn ataupun nak ke kanan atau ke kiri, so benda tu dia akan automatic display bila korang ada kamera 360 ni. Function teruk lah. So settle bab safety. Now let us talk about the youthful design untuk kereta Proton S70 ini.